Di antara tempat yang dianjurkan untuk kita zikir 100 tu, zikir 33, 33, 34 ni adalah sebelum tidur. Sebelum tidur. Tadi kita tengok sebelum ni selepas solat. Yang ini juga dianjurkan sebelum tidur. Jadi kita panggil kaifiat yang hampir sama ataupun salah satu kaifiat selepas solat. Zikir 33, 33, 34, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allah Akbar. Kaifiat ini juga dianjurkan untuk dibaca, diamalkan sebelum tidur. Sama-samalah kita baca hadisnya. Dan hadis ni merupakan riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih lah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Hurairah, dan kita kata tasbih tahmid 3 takbir sebelum tidur ni dikenali sebagai tasbih Fatimah. Sebab Rasulullah ajar pada anaknya Sayyidatina Fatimah. Dan para ulama mengatakan bahawa tasbih Fatimah ni merupakan dalil bahawa zikrullah itu memberi kekuatan pada tubuh badan, khususnya untuk melakukan ketaatan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Fatimata, sesungguhnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman wa syakatil amal. Sayyidatina Fatimah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak minta seorang pembantulah ataupun seorang hamba, khadam, dan beliau mengadu tentang kepayahan melakukan kerja rumah. Maka kalau kita tengok dekat sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha seorang hamba. Walaupun Rasulullah mampu berbuat demikian, tapi tidak. Sebab kalau kita, bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam sebahagian perkongsian yang dilakukan pada hari ini, orang yang melakukan kerja, orang yang dididik melakukan chores, maksudnya melakukan kerja-kerja rumah, akan lebih berjaya dalam hidup. Ini kajian Harvard kan? Kajian daripada Harvard. Orang yang dididik untuk melakukan kerja-kerja rumah dengan sendiri, dengan sendiri, lebih berjaya. Kanak-kanak yang dididik dari kecil untuk melakukan kerja rumah akan lebih berjaya di masa hadapan. Bahkan yang saya sangat menarik di antara kajian tersebut menyebut orang yang melakukan kerja rumahnya, maksudnya membersih, menyapu, menyiapkan, menjahit baju dan sebagainya, yang koyak dan sebagainya, membersihkan halaman dan sebagainya, bukan sahaja kajian itu menunjukkan dia lebih berjaya, tetapi self-confidence dan self-esteem dia, keyakinan diri dan kita panggil kepercayaan pada diri sendiri itu lebih tinggi juga. Itu kajian lah. Jadi tengok Rasulullah didik Sayyidatina Fatimah dengan melakukan kerja sendiri, tapi nak dapatkan kekuatan macam mana? Dengan melakukan zikir sebelum tidur. Maka faqala ma alfaitihi indana. Maka dalam sebagian riwayat Rasulullah tak ada di rumah pada waktu tersebut. Maka Rasulullah sebut, kamu tidak akan menjumpainya di sisi kami. Maksudnya Rasulullah tidak bercadang untuk memberi Sayyidatina Fatimah seorang hamba, walaupun didatangkan hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hikmah dekat sini kan? Ada banyak hikmah. Selain daripada kita kata mendidik anak dengan melakukan pekerjaan sendiri, dan mengelak sebarang tuhmahan penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin. Tidakkah kamu mahu, wahai Fatimah, aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang hamba ataupun seorang pembantu? Apakah ia? Tusabbihina thalathan wa thalathina wa tahmadina thalathan wa thalathina wa tukabbirina arba'an wa thalathina hina ta'khudhina madja'ak. Engkau bertasbih 33 kali, subhanallah, engkau bertahmid 33 kali, alhamdulillah, dan engkau bertakbir 34 kali ketika engkau mengambil tempat tidurmu ataupun ketika nak tidur. Jadi saya tengok sebahagian ulasan para ulama mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang berzikir akan kuat tubuh badan dia untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok, ada sebagian ulama dia kata macam ni, hati yang kuat tu akan melahirkan tubuh yang kuat. Sebab tu orang yang hatinya kuat mudah untuk bersolat, walaupun tubuh badannya nampak lemah. Tapi ada orang tubuh kuat, tapi nak solat malas, sebab hatinya lemah. Jadi ada orang tubuh kuat,
hati dia lemah nak solat. Susah nak solat. Tapi ada orang hati dia kuat, hati akan menguatkan tubuh badan untuk untuk melakukan ibadah ataupun untuk bersolat. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa berzikir sebelum tidur memberi kekuatan kepada tubuh badan. Dan yang diajar pada Rasulullah ni adalah yang diajar oleh Rasulullah SAW yang kita tengok itulah zikir lafaz, bentuk zikir yang kedua yang kita sebut, iaitu tasbih, tahmid dan takbir. Biasanya ditutup dengan tahlil kamil. Okey, hadis riwayat Sahih Muslim. Okey, baik. Ada juga riwayat yang datang dengan apa kita panggil, yang daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan bilangan yang sama 34 juga. Jadi saya nukilkan di sini. Ini diriwayat daripada Imam Bukhari. Okey. Baik, kita bacalah tuan-tuan. Daripada An Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila saya buat macam ni 16.140 ni, maksudnya dia anak kepada hadis nombor 16. Jadi kadang 16.1 ni kalau sebahagian kitab saya letak syarahan ulama ke ataupun asar ke ataupun riwayat lain. Tadi riwayat melalui Sayyidatina Fatimah, Abu Hurairah, yang ni melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut An Ali radhiyallahu anhu anna Fatimah alaiha salam. Boleh guna tuan-tuan. Alaihi salam kepada Sayyidatina Fatimah. Okey. Dan biasanya juga ulama gunakan untuk apa? Ahlul bait. Okey, keturunan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha syakat, mengadulah matalqa min atharir roha, mengadulah daripada kesan apa yang beliau penatlah daripada penggiling ni kan. Kerja berat lah kita kata sebagai seorang isteri dengan anak-anak. Ada sebagai ulama menyebut kita panggil anak Sayyidina Ali ni ada dengan Sayyidatina Fatimah ada 5 orang. Sayyidatina Fatimah, Hasan, Husain, kemudian Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni yang berkahwin dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan kemudian ada yang kelima Muhsin namanya. Muhsin. Baik. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Sayyidatina Fatimah datang. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun fantalaqat. Maka hamba wanita telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabiyun ni ialah tahanan ataupun sabaya, tahanan-tahanan wanita. Fantalaqat, maka tahanan perang tu, hamba-hamba wanita. Fantalaqat, maka Sayyidatina Fatimah pun datanglah nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajidahu, tapi tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadat Aisyah radhiyallahu anha, tapi Sayyidatina Fatimah jumpalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, fa akhbaratha, maka Sayyidatina Fatimah pun bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah tentang hajat dia lah untuk memiliki pembantu atau khadam ataupun hamba lah yang membantunya dalam kerja-kerja rumah. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyatu bimaji'i Fatimah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah balik, maka Sayyidatina Aisyah pun bagi tahulah kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan Sayyidatina Fatimah dan apa kita kata hajat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun datang kepada ilaina, kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah. Wa qad akhadna madaji'ana, dan kami telah pun berada di tempat tidur kami, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa dhahabtu li aqum, maka bila Rasulullah datang aku nak bangunlah kan, aku nak bangun. Faqala ala makanikuma, maka Rasul kata tak apa, duduk, kekal di tempat duduk kamu. Faqa'ada bainana, maka Rasulullah pun duduk di antara Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali, hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, sehingga aku dapati rasa sejuk, apa kita panggil, kaki Rasulullah SAW itu di atas dadaku. Maksudnya malam tu malam yang sejuk. Malam tu malam yang sejuk. Sebab tu kalau tuan-tuan nanti tengok nanti, Rasulullah datang pada waktu malam yang sangat sejuk, untuk memberitahu tentang amalan ini kepada anaknya dan menantunya lah. Wa qala ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani, dan baginda bersabda, tidakkah kamu mahu untuk aku mengajar kamu berdua sesuatu amalan yang lebih baik daripada apa yang kamu minta daripada aku? Idza akhadhtuma madaji'akuma, bila kamu berdua berada di tempat tidur kamu,
tukabbira arba'an wa thalathina. Kamu bertakbir sebut Allahu Akbar 34 kali. Wa tusabbiha thalathan wa thalathina. Dan kamu bertasbih juga 33 kali. Wa tahmada thalathan wa thalathina. Dan kamu bertahmid alhamdulillah 33 kali. Jadi zikir ni, gabungan zikir ni, tiga tasbih tahmid takbir, tasbih tahmid takbir ni banyak dalam amalan, dalam riwayat, terutama lepas solat dan sebelum tidur. Fahuwa khairul lakuma min khadimin. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang hamba ataupun pembantu. Maka saya tulis dekat sini nota. Rasulullah SAW sanggup datang pada waktu malam, di malam yang sejuk, hanya untuk memberitahu amalan zikrullah ini kepada Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan tidak pernah meninggalkan amalan ni. Tak pernah meninggalkan amalan ni. Ini adalah hadis sahih. Sayyidina Ali kata, aku dalam satu riwayat, Sayyidina Ali beritahu pada perawi, aku tak pernah tinggal. Sejak malam itu aku tak pernah tinggal amalan ini hatta sampai pada malam peperangan Siffin, iaitu peperangan yang berlaku antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan tenteranya dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan kita pun tahu, kalau kita tengok dalam sejarah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni dia sangat kuat. Sangat kuat. Ada riwayat menyatakan beliau mengangkat satu pintu kota dengan satu tangan. Jadi sebab tu ulama kalau kita tengok dalam melihat tentang sesuatu amalan, keberkatan satu amalan tu, tengok pada apa yang ada pada orang yang mengamalkannya. Sayyidina Ali apa? Antaranya ilmu. Pintu ilmu. Sayyidina Ali antaranya kuat. So itu masyhur tentang Sayyidina Ali. Maka amalkan, bayangkan kalau orang yang amal zikir ni sejak dia kecil. Bayangkan kalau dia amal sejak dia kecil. Macam mana kesan dia pada dirinya tu. Macam mana kesannya pada dirinya. InsyaAllah mempunyai tubuh yang kuat. Macam mana kesihatannya, kita panggil kekuatan tubuh yang kuat. Bahkan kalau nak cerita tentang kajian-kajian terkini kan, banyak yang menunjukkan bahawa memang zikrullah bukan sahaja memberi kesan kepada rohani, tetapi juga boleh memberi kesan kepada jasmani. Memberi kesan kepada jasmani. Bahkan yang saya suka sangat bila disebut setiap kali maklumat baru bertambah dalam otak. Dulu saya ada baca, ada yang kata dulu, pandangan terdahulu mengatakan bahawa sel otak kita ni berbeza dengan sel tubuh badan yang lain. Dia tak regenerate, dia tak boleh nak di apa kita panggil hidup, regeneration. Maksudnya kalau sel tu dah mati, dia tak boleh nak dibentuk semula. Tapi kajian terkini menunjukkan dia boleh dibentuk semula. Maksudnya nyanyuk ni boleh dielakkan. Nyanyuk boleh dielakkan. Cara dia antaranya ialah maklumat baru bertambah pada minda kita, akal kita, maka otak kita akan makin sihat. Bahkan disebut dalam kajian, bukan kajian di Malaysia ni, maksudnya kajian-kajian di negara-negara barat, bahawa bila otak bertambah sihat, tubuh badan pun makin sihat. Sebab tu kalau kita tengok, tuan-tuan boleh tengok orang yang bertambah ilmunya setiap hari, tuan-tuan akan tengok fizikal dia pun juga boleh berubah. Ini kajian, bukan maksudnya apa kita panggil sihat. Sebab tu kalau di antara petua untuk sihat, hendaklah kita sentiasa menambah ilmu setiap hari. Kerana pertambahan ilmu tu bukan saja bagus untuk akal, bukan saja bagus untuk rohani, tapi bagus untuk jasmani as well. Baik.